Hai, welcome to my channel. Masak-masak. Itu kita nak masak. Dia. Ini dia guys, kita nak masak terung masam. Terung masam masak belacan guys. Sedap bau. Sedap bau. Ini dia punya sup ni, hirup-hirup. Sedap. Sedap. Cuma tak ambil serai tadi. Lupa. Dah malam malah aku nak pergi dapur lagi ujung-ujung sana tu ambil serai. Tak campur air ni buat sup dia. Sup terung asam. Guys, kalau korang masak terung ni macam mana campur ikan ke tak? Malah campur ikan. Itu je. Setelah ini nak goreng ikan. Goreng ikan sardin. Ini dia guys, dia belum menggelegak ni. Dah menggelegak nanti tebuh perasa. Sebelah ni nak goreng ikan. Nak goreng ikan. Nanti nak goreng ikan ni. Nak goreng ikan. Nak masak kawan ini. Jangan dulu lah goreng ikan. Kita masak terung dululah sampai dia melegak. Betul barulah masak ikan guys. Ikan tu bukan lama nak goreng. Kejap aje. Campur apa ya? Gula, garam. Sebut perasa. Gula lah bagi manis sikit. Tak ada masam sangat. Kan? Lepas tu, masukkan ini. Terung asam buat sup. Sup sirup-sirup. Ada kawan orang cakap dah sup sirup-sirup sedap katanya. Yalah tu. Shikara Motaro Ajinomoto. Okay. Dah. Terung kita pun dah masak. So sekarang ni kita nak goreng ikan. Okay guys.